Biar aku handphone aku dia haywire. Tadi you guys batal balik ah? Okay, 7.30 pagi. Kita baru kumpul. Lagi 10 minit baru kita nak bergerak. Okay, ini upacara. Dekat starting point ni kita sidai dulu. Tahun ni mungkin tak sidai lama sebab trail panjang. 240 6 meter. Timing dah start tau. Luar ni timing dah start. Teruskan. 1, 4, 3, 2, 1, go. Bang, memanglah timing dah start. Tapi starting ni speed limit. Yang kau merembat depan tu kenapa? Lepas ni masuk off-road, barulah habis speed limit tu. Baru boleh full throttle. Awal-awal kau dah pepah kan? Ini adalah bahagian highway yang baru dibuat. Aku tak tahu kenapa grup-grup enduro dia santai dekat sini. Benda sini boleh full throttle kot. Aku buat sampai 110 km sejam. Tapi kena jaga-jagalah, takut melambung pula motor kan. Exit point pertama pun tak dapat lagi ni. Dua kali dah sangkut. Satu naik bukit, satu turun bukit. Rocky lah sikit. Panjang lagi ni, tapi nampak macam lagi better. GPS aku, handphone aku dia haywire. Dia tak nak buka app lama-lama. Ni tricky sikit lah. Kena on off. Kena paksa on lah. Punya aku N. Ingat tu G1, G2. Aku jatuh tadi, tumbang lah punya jatuh. So dia punya guard ni rapat dengan throttle. Sikit boleh dia buat. Kalau full tak lepas. Silap tertarik full. Cerita dia takut terfull, motor tak berhenti. Tu kena bagi signal pada rider yang datang supaya dia tak berhenti. Jom pelan-pelan. Angin, bawah angin dekat area sini. Ni tak adalah tough sangat, tapi ada kereta, ada motor sangkut kat atas tu. Susah pada simple je benda ni. Aku dah sampai kat mana tah? Kebun. Map aku gila. Jadi ni banyak tengok lah. Trail tapak tayar ni. Tadi dah 3 kali dah sesat terlajak. Kurang kilo ke 2 kilo ke terlajak. Terlajak sikit. Okey. Okey.
Confirm. Lah dia dah okey, aku pun macam dia nampak merge. Tadi you guys patah balik ah? Tadi you guys patah balik ah? Tak ada. Yang dekat sawit bukan? Ya, GPS kau betul? Semua sama, kita semua sama. Ha. Semua jalan tepi. Nah, itulah jalan tepi kan? Ni sekarang dekat speed zone ketiga. Speed limit dia 50. Siapa lebih speed limit ni kena penalti lah. Ikut kadar dia berapa banyak dia speed. Tambah. Ni lebih kurang 20 km, 18 km, 20 km speed limit. Kawasan kampung orang asli sini. Sekarang dah 110 km, 115 km kot. Ada lagi 141. Jalan dah macam ni, minyak tinggal 2 bar. Aku ingat aku kena minta bantuan lah dekat siapa-siapa sebab ada minyak lebih. Silap lah, silap. Okay, kita dah keluar daripada sektor Gang 4 kot. Speed limit 4. So dia lebih kurang 30 km sampai nak isi minyak. Tak tahulah ada siapa aku boleh minta minyak. Penat siot. Dah pukul 2 petang. InsyaAllah sampai pukul 5. Lagi 130 km. Let's go. Tengok apa yang tinggal untuk aku. Okey, terima kasih bang. Buka helmet kau tu, tak apa, buka tu. Buka helmet. Oh, maaf. Oh, daripada mana? Di mana? Abang Noah. Noah. Tadi jumpa semalam kan? Ya, betul. Rekod ni, ada rekod. Abang Noah. Okey. Tak ada bajet minyak. Alhamdulillah. Jumpa nanti baik diorang ada insya. Dari tim RS Rally dan Zian. Ni Zian punya grup. Zian punya grup Allahu Akbar. Selamat. Okey, terima kasih banyak. Selamat. Keras sikit. Tak apa. Kita memang nak pakai keras sikit. Jaga takut. Okey, terima kasih banyak. Balik. Dah cukup dah. Okey, ni kau kita balik Ambil kiri balik. Okey. Terima kasih. Sesat dia dalam ni pun sesat. Ladang apa ni? Tak tahu ladang apa. Aduh, baik. Dalam section ni memang panjang dan penat. Dia trail macam ni je. Tapi dia punya panjang tu antara checkpoint ke checkpoint jauh. Meludang. Tapi masih tak boleh potong. Terima kasih bang. Settle. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Stop. Ya, ada. Awal sampai. Helmet, buka helmet. Okey, terima kasih banyak. Okey, gambar. Okey, pasukan sorak.
Macam itulah 246 km off-road. Aku tembus balik selepas 2-3 kali try remerate, tak berjaya habis. Tapi kali ni settle, alhamdulillah. Kita jumpa lagi untuk remerate yang akan datang.